Okay guys, ada info yang aku nak sampaikan kepada korang dah janji tadi dalam sesi live berkaitan dengan daftar baharu dan permohonan yang baru. Apa maksud kedua-dua ni? Sebab dia bunyi macam sama. So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Dalam episod sebelum ini, aku ada maklumkan ada pop-up keluar berkaitan dengan permohonan baru walaupun dia sebagai penerima STR yang dah ada akaun sekalipun, kena lalui proses untuk daftar baru. Daftar baru ini bermaksud korang kena daftar, korang sebagai penerima sedia ada, daftar baru dalam platform, dalam website STR ataupun My STR 2026. Okay, korang sebagai penerima sedia ada, okay, korang kena cari button daftar baharu untuk lalui proses yang selanjutnya. Itu akan aku buat VTT tu sebab dalam keadaan sekarang ni, tadi aku ada buat sesi live, dia hang sedikit. Okay, dia hang, mungkin belum lagi berkuat kuasa, okay, untuk lakukan proses untuk tu. Yang dimaklumkan ada setengah rakan-rakan kita yang ada call pihak LHDM, proses itu pada bulan 11. Tetapi tak apa, dari semasa ke semasa ni mungkin boleh, cumanya ada sedikit error kat situ. Itu maksudnya daftar baharu sebagai penerima sedia ada. Okay, dia ada proses dia yang mana korang kena lalui proses email verification. Lepas tu dia akan ada frasa keselamatan. Lepas tu tanya, ada 5 soalan kena create dengan jawapannya. Lepas tu ada proses selanjut dengan password dan sebagainya lah. Okay, itu dia daftar baharu. Maksudnya korang sebagai penerima sedia ada, aku ulang balik. Okay, korang sebagai penerima sedia ada, aku ulang balik, klik button daftar baharu tu untuk pastikan korang boleh log masuk dekat website My STR 2026 itu. Itu daftar baru. Bagi permohonan baru, korang sebagai penerima yang belum lagi buat permohonan, tak pernah lagi, so korang klik button permohonan baharu dekat website tu. Okay, maksudnya korang bukan penerima sedia ada, korang penerima yang baru. Aku ni tak pernah dapat STR, so kau klik button permohonan baru. Itu maksud kedua-dua benda ini. Siapa yang kat luar sana, okay, nak buat, lakukan perkara ini, tunggulah benda ini tak ada error dan sebagainya lah. Yang sedia maklum, benda ini bulan 11, tapi dia dah ada dah. Okay, tapi macam mana pun kau boleh pergi ke website bantuantunai.hasil.gov.my/2026. Sejak perkongsian, apa kata korang? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.